Yo kami ni bagi apa lagi apa umrah. Ada umrah. Pergi jalan mai. Tu kata tak ada orang kaya dia tu. Iyalah betul. Itulah hak yang tu masuk dalam hak cara dulu dah. Cara dulu lah. Umrah ni masuk dalam apa yang kata berjalan mai ke masuk dalam ibadat kepada Allah. Ibadat sama dengan ibadat semaya. Kalau orang buat umrah dah sekali lepas wajib, mazhab kita Syafi'i umrah juga wajib atas setiap orang Islam yang mampu seumur hidup sekali. Tiba-tiba kita haji seperti juga seumur hidup sekali. Bila seorang sudah buat dah haji, sudah buat dah umrah cukup sah siap, maka lepas wajib. Lepas tu nak berkali-kali tu hak sunah lah. Nak pergi buat sunah. Tapi walau bagaimanapun umrah ialah bukan tongtiau. Umrah ialah ibadat. Supaya semaya tu. Semaya tu. Pergi berjalan main. Tak itu kan? Semaya. Kita pergi masjid nak pergi semaya. Tapi di sampingan tu, lah itu kan? Tak apalah tu. Jadi awak kata pergi berjalan, lepas tu di samping tu umrah. Tu apa yang kata tujuan penting hak lain. Klik pada kita mengaji dulu dah tu. Jadi yang bilang ibadat ada campuran kan? Tu kata biasa orang yang senang lah, betul lah. Nah.